Lampu jalan jadi peneman di dalam gelita. Ku terus marah. Dari jalan ku kenal Tuhan yang menguat saat derita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama dia beri Muhammad Isfayat bin Muhammad Faisal dari SPMK Padang Sarjana. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah buku yang bertajuk Autograf Jalanan karya Taimur Abdullah. Buku ini mengisahkan seorang anak Malaysia yang ingin sambung belajar di luar negara. Dalam suasana serba asing, ia bukan sahaja cabaran di dalam akademik, tapi cabaran emosi, kesunyian dan hilang arah tuju. Selain itu, ia telah menemui pelajaran yang bukan di dalam kelas, tetapi di jalanan daripada orang-orang yang telah lalui semua itu. Akhirnya, buku ini memberi mesej besar bahawa kita tidak perlu terkenal untuk memberi makna. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.